Ramai pemilik kedai makan, restoran dan kafe hari ini memang jaga servis, jaga rasa makanan, jaga suasana kedai. Tapi ramai yang terlepas pandang satu perkara penting. Risiko pelanggan cedera atau harta mereka rosak semasa berada dalam premis kita. Saya cerita kisah benar. Kawan saya Kamal ada satu kafe hipster dekat pinggir bandar. Menu dia power, chicken chop, pasta burnt cheesecake semua sedap. Orang selalu review bagus sampai viral beberapa kali. Tapi satu hari, masa waktu tengah hari, pekerja dia terlepas mop lantai dekat kawasan air conditioner bocor. Ada air bertakung tapi tak sempat letak papan amaran caution wet floor. Datang seorang pelanggan wanita bawa anak. Jalan biasa je nak ke tandas. Tiba-tiba tergelincir. Terus jatuh. Hentak belakang kepala. Orang sekeliling panik. Ada yang tolong, ada yang rakam video. Tak lama lepas tu, ambulans sampai. Pelanggan tu cedera dan buat laporan polis. Dan dalam seminggu kemudian datang surat tuntutan saman. Sebab kecuaian premis. Masa tu Kamal blur. Dia kata kat saya, "Bro, aku dah bayar insurans bangunan, siap cover kebakaran dan semua. Takkan benda ni pun tak cover?" Itulah silapnya ramai orang. Insurans bangunan cover kebakaran, kerosakan struktur, mungkin juga kecurian, tapi tidak cover kecederaan orang luar pelanggan dalam premis kita. Yang itu masuk dalam kategori insurans tanggungan awam public liability insurance. Insurans ni penting gila. Dia lindungi pemilik premis jika ada pihak ketiga cedera atau mengalami kerugian disebabkan kecuaian kita. Dalam kes Kamal, lantai licin tanpa papan amaran boleh dianggap kecuaian. Dan bila disaman, kalau tak ada insurans tanggungan awam, memang kena tanggung sendiri pampasan. Tahu tak, tuntutan saman macam tu boleh cecah ringgit Malaysia 30,000 ke ringgit Malaysia 100,000 atau lebih, bergantung pada tahap kecederaan. Bayangkan kalau kena keluar duit sendiri. Bisnes belum tentu dapat bertahan. Nama baik pun boleh tercalar. Dah tak pasal-pasal viral sebab pelanggan jatuh kat kedai. Nasib baik saya sempat tolong Kamal uruskan insurans tu beberapa bulan sebelum kejadian. Akhirnya syarikat insurans yang tanggung semua dari kos guaman sampai pampasan pelanggan. Kamal cuma teruskan operasi macam biasa dan dia cakap sejak tu dia rasa lebih tenang. So inilah benda yang saya selalu cuba sampaikan dekat pemilik bisnes. Kita selalu fokus hias kedai, update menu, buat pemasaran. Tapi kita tak bersedia untuk benda yang tak dijangka. Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa, walaupun kita dah buat yang terbaik. Insurans tanggungan awam bukan benda wajib secara undang-undang, tapi dia satu bentuk perlindungan yang sangat logik dan praktikal. Lagipun bayaran premium tahunan, dia pun tak mahal. Jauh lebih murah daripada kos saman. Kalau bos ada kedai makan, kafe, restoran, warung atau apa-apa premis yang dikunjungi pelanggan, elok sangat ambil insurans tanggungan awam ni. Jangan tunggu jadi macam Kamal baru kalut cari perlindungan. Saya boleh bantu semak dan uruskan terus, ikut bajet dan jenis bisnes bos. Nak tahu lebih lanjut? Boleh singgah ke abanginsurans.com, tanya dulu, tak rugi apa pun.